Aha. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam puasa 14. Kita bersiaran lagi di kampung. Macam biasa, minggu ni kita balik kampung. Minggu lepas tak balik kampung. Jangan lupa subscribe. Sorry lah, muka baru bangun tidur. Aktiviti macam biasa lah, aktiviti di kampung. Kambing tak salah mancik. Tu orang dah bersin dah pagi. Orang depan. Woohoo. Ya, kita baru je membakar becon tadi. Macam ni lah salah satu aktiviti di kampung. Jangan dibiarkan hidup anda diselubungi misteri. Mesti dia orang cakap budak-budak bandar ni balik kampung menghuru-harakan kampung lah. Aduh, elok tadi macam Cameron Highland. Ni dah panas balik. Tolonglah. Sima ambil umbut kelapa. Umbut? Umbut kelapa. Umbut kelapa. Umbut kelapa. Sesuai dibuat masak lemak cili api. Nak beli susu, nak beli susu farm fresh. Takutlah. Banyak permintaan kak raya? Puasa? Puasa. Boleh lah. Alhamdulillah. Buat apa ni je? Untuk lelaki saja. Perempuan boleh. Perempuan boleh? Budak. Oh. Satu atau pula sini. Satu, dua, tiga. Set sekali tu. Masuk sekali. Okey, tujuan kita beli. Apa tujuan dia? Nak main macam ni. Bakar bom bola. Cimat tidak perlu menggunakan lighter. Susun. Masuk, tengok dia. Ni Rina kutuk masuk. Kita mencari Abu Bak Katirak Abu Ben. Terima kasih. Tak. Ha. Beza berapa tahun je kan? Kau 20 lebih kan? Tak sabar-sabar lah masuk. Nampaknya tak ada lah Abu Ben. Abu Ben memang tak ada. Gagal mencari Katirak Abu Ben. Apa dia? Masuk makan apa? Laksam. Serius tak? Ya. Saya beli lasam. Saya rasa Patah Timur. Kata kau main. Alah hai. Hari ni duduk ni jalan. Masuk komplain semalam. Itu tu awal tu. Tu awal sepuluh tutup. Malam ni kita kembali lagi ke Uptown Muar.
Tina okey. Meriah jugalah walaupun baru pukul 8.30. So apa kita nak buat kat sini? Kita cuci mata je. Baju opah. Habis aku nak panggil. Sama. Ayo makan tapai kulim je. Cendol Kampung Hulu di sini. Okey, sampai je kita lepak dulu minum. Ikut apa yang ada. Macam biasa. Hari Ahad. Jangan lupa subscribe. Macam biasa rutin mingguan.